pertama, ia dapat meningkatkan keselamatan di jalan raya. Yang kedua, dapat mengurangkan masalah trafik. Yang ketiga, ia menawarkan lampu isyarat yang lebih fleksibel dan moden. Yang keempat, ia dapat mengurangkan masalah keselamatan di kawasan pembinaan. Yang kelima, ia boleh mengganti kerja manual flagman dan mengurangkan risiko pekerja. Yang terakhir, ia memberi lalu trafik yang lebih tersusun dengan adanya kawalan masa automatik. Sistem lampu pengawal pintar berasaskan microcontroller Arduino. Ialah alat kawalan lalu lintas tanpa menggunakan PVC dan LED terang. Ia ringan, mudah alih serta boleh diprogramkan masa pengoperasiannya. Selain digunakan kontraktor jalan raya, sistem ini sesuai untuk majlis, kawasan sekolah, perarakan dan lain-lain. Kelebihannya termasuk jimat kos, mudah digunakan dan tidak memerlukan pekerja berkemahiran khas. Lampu pengawal pintar yang direka menggunakan silinder PVC dengan tapak mat yang tidak digunakan untuk mudah dipasang dan mudah dialih. Ia mempunyai dua set lampu LED yang berfungsi bersilang secara automatik mengikut turutan, iaitu warna hijau, kuning dan merah yang dikawal oleh Arduino Uno. Sistem ini turut dilengkapi dengan paparan nombor undur untuk menunjukkan masa sebelum lampu ianya bertukar. Bekalan kuasa menggunakan bateri motor 12 volt DC yang boleh dicas semula. Kos anggaran penyediaan satu set lengkap adalah sekitar RM500. Pengawal bendera yang kurang mahir kawalan lalu lintas boleh menyebabkan kemalangan jalan dan ketidakselesaan pengguna jalan. Pengurus perlu menambah kos upah pekerja serta menyediakan alat komunikasi tambahan di kawasan berbukit atau terlindung, sekaligus meningkatkan perbelanjaan syarikat. Selain itu, kadar kemalangan di tapak kerja bertambah akibat sikap pemandu yang tidak sabar dan cuai.